Tips untuk kumpul 1 gram 1 bulan. Nak tahu macam mana boleh tengok video ni sampai habis, save dan share untuk rujukan di masa akan datang. Yang pertama, jadikan simpanan 1 gram 1 bulan sebagai forgotten saving. Maksudnya, simpan 1 gram bulan ni lupakan, simpan 1 gram bulan depan lupakan, supaya lebih mudah emas kita bertambah. Yang kedua, setiap kali dapat gaji, simpan 1 gram. Ingat, simpan dulu baru berbelanja. Sebab kalau kita berbelanja dulu baru nak menyimpan, besar kemungkinan tak akan menyimpan. Yang ketiga, jangan tunggu harga emas yang terbaik. Harga emas tinggi kita tetap beli, dan harga emas rendah lagilah kita beli. Yang keempat, kita beli emas melalui akaun GAP yang mana kita boleh menabung emas serendah RM100 sahaja. Jadi bila-bila masa kita ada duit, boleh sahaja beli. Yang kelima, yang paling best adalah keluarkan emas secara fizikal macam ni. Sebab bila kita pegang emas ni, kita akan rasa seronok dan nak tambahkan lagi simpanan emas kita. Sampaikan kita tak sedar, sebenarnya simpanan kita ni makin lama makin bertambah. Jadi dah faham kan? Jadi jom mulakan simpanan emas serendah RM100. Boleh tengok pin video di profile atau klik link di bio untuk ada bantu mulakan simpanan emas, okey?